Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya Wazir. Untuk perkongsian kali ni ringkas je, nak menjawab ada soalan lah. Bukan soalan lah, dia minta saya share. Bang, boleh tak share setup lighting ni macam mana. So dekat sini saya nak beritahu yang setup untuk lighting yang saya buat thumbnail ni hanya menggunakan satu lampu sahaja. Okey, tips dia satu je. Kalau kita nakkan lighting tu soft, dia punya tips ataupun nak kata rahsia tak jugalah, pasal apa, dah banyak dah orang kongsi kan. Kalau kita search kat YouTube tu sepah-sepah kan, jarak lighting tu dengan kita kena dekat. Ni terutamanya untuk portrait lah, pasal kalau full body ni payah sikit lah kan, pasal tak boleh nak dekat sangat. Pasal kalau dekat, lighting tu memang masuk dalam frame lah. Untuk portrait, half body sampai shoulder ni ke, ataupun sampai parah pinggang ni ke, kalau kita nak lighting tu soft, lighting tu kena besar, dia punya softbox tu kena besar. Jarak dia lebih kurang 3 kaki macam tu. Dekat tau. Macam ni jarak yang lighting yang saya pakai untuk muka saya ni kan, ni lebih kurang 2 kaki je ni. Tak sampai 3 kaki, 2 kaki jarak dia. Pasal tu lighting ni nampak macam soft. Dan lighting tu tak semestinya kita pakai studio light. Tak semestinya kita pakai flash yang besar tu. Speed light pun boleh. Speed light macam ni pun boleh. Nak pakai Godok ke Nikon ke apa yang kecil boleh. Tapi syarat dia kena ada softbox lah. Softbox ataupun orang panggil light modifier lah. Kena beli bracket dia tu lah. Kalau macam ni je dekat macam ni kan, dia akan jadi hard light lah. Sama juga kalau kita pakai softbox pun, kalau kita letak kalau kita pakai softbox pun, kita letak 10 kaki 15 kaki daripada subjek kita kan, dia akan jadi hard light lah. Hard light ni nampak tajam, bukan tajam, dia macam keras kan. Bukan maksud lighting tu tak bagus kan, dia ada kegunaan dia tu. Kalau kita nak guna untuk ambil gambar atlet kan, atlet, bodybuilder, nak nampak kan dia punya urat-urat, susuk-susuk tu kan, kita perlukan lighting yang harsh. Pasal apa? Barulah timbul lah urat-urat tu, dia nampak lah kan, nampak struktur ataupun benda-benda detail tu dia naik. Tapi kalau kita pakai, contoh kita ambil gambar bodybuilder kan, nampak urat-urat sini dekat dengan muscle semua tu kan, lighting dekat kan, dia jadi soft, jadi tak timbul benda tu. So ada kegunaan yang berbeza lah. Itu bab lain lah. Ini untuk yang soft lighting yang biasa saya shoot tu, lighting ni memang kena dekat. Dan saya beritahu ni kalau untuk half body macam ni lah, sampai parah pinggang ke parah dada kan. Okey, dalam jarak dia ingat satu je, dia tak susah sangat pun. Jarak dia dekat lebih kurang sedepa ataupun 3 kaki macam tu lah. Dan sebaik-baiknya dia punya softbox tu paling minimal lah. Paling minimal dia punya diameter dia tu, pilih yang 90 cm. Lagi besar lagi bagus lah. Tapi kalau lagi besar, power kena lagi kuat lah. Benda macam tu lah. Biasanya saya pakai yang ni lah. Jadi macam payung macam ni. Ni Godok UB105W. Yang ni dia 105 ni merujuk kepada diameter dia lah. Dia senang, pasal dia kecil lah, senang nak bawa, senang nak buka, macam bentuk payung. Cuma untuk pakai ni kena ada bracket lah. Bracket untuk kalau pakai speed light tu. So ingat satu je, tips untuk lighting yang soft yang hard light tu bab lain lah. Kita cerita bab lain lah. Untuk dapatkan cahaya yang lembut, jarak lighting dengan subjek kena dekat, softbox kena besar. So berapa aperture tu, okey, ni lagi satu tips untuk buat benda macam ni. Kita setkan dulu aperture, shutter dengan ISO dekat kamera kita tu. Jangan ubah-ubah dah, biar maintain dia macam tu. Okey, contohlah biasanya kalau untuk ISO saya letak 100, aperture saya letak 8, kadang-kadang 9. Biasanya 8, 9 macam tu lah untuk portrait, single portrait ISO 100, aperture 8, 9, shutter dalam 1160 ataupun 200 lah. Tapi untuk saya ni biasanya saya letak 200 lah, pasal saya ni dah berumur, tak boleh nak pegang kamera tu steady sangat. Biasanya saya handheld lah. Untuk saya letak 1200, 1160 pun, ataupun 1125, 1160 ataupun 1200 tu okey lah. Tak ada masalah lah ni untuk dalam studio kan. So kita letak 1160 lah, okey dah. Maksudnya kita dah setting benda tu dekat kamera. Yang lain kita adjust lighting je. Maksud kita ambil test shot, kita tengok gelap, kita adjustkan kekuatan lighting tu lah. Biasanya kalau kita pakai flash yang kecil tu pun, dengan jarak 3 kaki kan, tak perlu full power pun, dia dah kuat dah, pasal jarak tu dekat, bukan jauh tau. Jarak tu dekat. Kadang-kadang contohlah flash tu dia ada 1125, ada 1125 kan. Dia punya ratio dia ada 11. 11 tu full power lah. Kita kena ingat kalau dekat flash ni, dia punya nisbah 11 tu full power. Maksudnya 100% cahaya dia, kekuatan cahaya dia keluar.
Kalau 164, 1125, dia makin tinggi dia punya tu, makin rendah cahaya dia kurang. Ingat satu je, 11 full power. Kalau 164 dia kurang. So maksud saya, setting dekat kamera tu, aperture, ISO, shutter, biar maintain, jangan tukar. Kita ambil test shot. Kalau gelap, kita adjust lighting je. Adjust kekuatan lighting tu lah. Kalau kita rasa output ni tak apa nak kuat, kita kuatkan lagi. Tapi kalau dah apa ni, maksudnya dah full power pun masih lagi gelap, kita naikkan ISO. Itu last choice lah. Tapi biasanya tak perlu lah, pasal dekat dalam 3 kaki 2 kaki kan, jarang lah kita nak guna full power kan. Itu kalau guna full power tu, mungkin kalau kita perlu lebih guna lebih, maksudnya kalau kita perlukan dah full power pun tak kuat kan, memang kita punya flash tu sangat-sangat low lah dia punya power tu, sangat kurang lah power dia tu. Biasanya saya jarang guna 1.1 pun, jarang guna lah. So ingat tu je, balik kepada asas dia tu, jarak lighting sobok lah, yang sobok dengan subjek tu lebih kurang 2 kaki setengah 3 kaki boleh sampai kan. Sobok kena ada lah. Yang lain tu kita adjust tu je, kekuatan lighting tu lah. Maksudnya kalau terang gelap kita adjust tu. Yang dekat kamera tu kita maintain je. Ni bab half body half body ataupun sampai dada sini lah. Kalau full body sampai kaki semua tu bab lain lah. Okay lah, kalau ada benda yang tak berapa clear tu boleh tanya di ruang komen lah. Okay, sampai jumpa lagi.